Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini hari kedua kita dekat Pantai Budi Jari. Waalaikumsalam. So, kita pagi ni kita ambil view. Waktu pagi. Allahu Akbar. Konok pagi-pagi kan, bila kita bangun tu dalam suasana nyaman, sejuk macam tu. Lepas tu dengar bunyi ombak. Kita tengok kat sana. Tu. Ni sejuk, tengok ambun. Sana matahari dah tinggi. Pagi-pagi budak-budak dah main. Oh, kat situ pokok nyok. Pokok nyok tu redah lah, tapi dah berbuah. Kawasan ni sesuai lah kalau main dengan keluarga yang ramai. Lepas tu boleh sewa dekat sini. Kat sini ada dalam 1, 2, 4 bilik. Kat sini ada 2 bilik. Sini ada semua 6 bilik lah. Semua 6 bilik. Boleh sewa. Satu lagi yang bestnya kat sini, kita nak masuk berapa orang pun tak kisah sebenarnya. Kalau macam satu family besar pun, lepas tu nak tidur ramai sampai ke balkoni luar pun tak ada masalah. Janji bayar duit 2 bilik je macam tu. So tak payahlah sampai satu bilik 2 orang kan. Lepas tu jenuh lah kita nak bayar duit. Tapi kalau buat gathering dekat sini dengan family, seronok lah, ramai. Kita duduk kat sini sambil layan mereka. Selagi hidup belum berakhir, selagi itu ku melindungi. Pusara berindu sepi, tak jemu terus menanti. Sekarang bulan Oktober dah menghampiri Tengkujuh. Jadi dia punya laut, kalau kita nampak laut tu dia agak kuat sikit lah. Cuma sebenarnya waktu ni lah yang seronok mandi je. Macam nak cakap, waktu macam ni pun seronok juga mandi dia. Kalau tenang pun seronok juga mandi dia. Cuma kalau waktu medium macam ni, dia punya seronoknya tu sebab dia punya vibe dia tu lagi kuat. Dia dengar bunyi ombak tu. Lepas tu dari segi penglihatan visual kita nampak dia punya bentuk corak permukaan laut tu menjadikan emosi kita tu terserlah. Kita akan rasa keseronokan dia tu lebih lagi. Even kalau dekat pantai-pantai yang macam ni, kalau kita yang nak habang kata tu, kalau kita duduk seorang-seorang pun, dia mendamaikan. Dia tak rasa sunyi. Dia rasa terbuai oleh environment di pantai macam ni. Itulah yang dimaksudkan tu. Dan sebab ruang-ruang kosong tu diisi ataupun dipenuhi dengan pemandangan dan juga bunyi yang macam ni. Tambah pula airnya tu yang jernih. Lepas tu tak ada obor-obor. Jadi membuatkan yalah, perfect. Ni Apa lagi? Tuan Shelley mai hantar apa tu pulut. Tengok dia punya sambal dia kering-kering, lembab-lembab.
Mai hantar pulut. Betul Abah suap lah seorang-seorang anak-anak dia. Apa? Habis. Alhamdulillah. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Tengok ni di Budi Chalet. Dah operate dah dia punya kolam dia. Meriahnya. Sanggup berkongsikan kasih walau paling dari Inilah pasar pagi Yaring. So kalau kita tengok perjalanan daripada Budi tadi tu lebih kurang 10 minit kot noh. 10 minit daripada resort nak ke sini dekat je pun. So pasar pagi ni dia beroperasi pada hari Sabtu sahaja. Nanti kita comel-comel rumah-rumah kat sini. Macam Hontang Cha-Cha-Cha. Macam kampung Korea. Mereka ni parking kereta. Tengok tu. Akak-akak ya. Comel-comel. Lepas tu yang pastinya setiap rumah mesti ada tanam pokok. Nah. Kan? Dia buat parking tak mana kereta. Kan misteri. So biasalah tak boleh nak parking dekat-dekat. Kami parking dekat lorong berjauhan sikit daripada pasar pagi tu. So kena menapak sikit. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time in the bathtub. Tengok ni dia punya cube dia. Dia hubung-hubung macam tu. Apa? Dia macam ada magnet. Boleh tak ibu? Boleh lah ambil 4, ambil RM1. Pelokok. Ada rampak, ada 4. Okey. Itu 20. Abang nak 20 pelokok abah? Nak 20 pelokok. Ni menu diet ni. Ni apa, nasi ya? Nasi. Oh nasi. Macam nasi Korea lah. Ni berapa? 39 kok. Nasi ni nasi beras sini lah. Bukan beras Korea apa. Beras hom malik nasi. Bukan beras sini. Bukan beras makan macam nasi putih tu bukan lah. Nasi putih. Oh nasi putih. Bukan buat sendiri lah. Ambil demo di Bangkok. Dia apa? Jual ni untuk magnet, fridge magnet lah. Dia guna untuk apa ni? Dua. Mainan. Sambung lah mainan. Oh, macam Lego. Oh, dia tak lekat kan kak? Dekat. Oh, patut kan nak pakai lepas? Tak boleh kan? Dia lekat sama dia aja. Ni boleh lah. Dekat. Yang tadi bukan besi ya kot. Oh, apa? Gula garat. Apa? Nanti ya nak. Kena usung bawa. Oh. Duk apa margong? Oh, margong. Ambil, Adira ambil. Terima kasih. Tak mau besar susah nak handle. 50 tu. Ni bulat ni. Apa ni? Ni kayu pokok apa? Yang besar tu berapa? Hak tu berapa? Elok ni. 230. Ini 150. Ah.
Itulah, tapi susah nak handle, berat. Tapi payah nak letak. Nak letak simpan. Nak tak mau guna, mau simpan. Okay, ambil angkat situ. Ni ada kecil. Ni bro ni. Ayo. So, ya dah. Ni dua dah cuma dah. Layak dah. Nanti jom. Dia rasa macam Ribena. macam Ribena. Ada tu. Rasa aja, perasaan. Dia tengok tu. Daun ni apa? Penyapu lidi ke daun rokok? Tu makan. Hak ni apa ni? Lepas. Angas selak. Sesuai dia warna hitam lah ibu. Tengok ibu budak tu. Okey dah. Ni baju untuk sekolah, baju jenis ni. Okay, ni berbagai jenis talam. Nak ada? Tapi bukan, tu macam bukan. Ada makan aku. Tak apa, beli kat sana nanti. Tak ada dulu orang baku tak ada. Tu akak nak pergi dulu beli. Bagi duit. Mana? Tak ada apa yang mulut. Ada. Tengok, saya dia dengan ulet. Tak saya pun nampak. Hidup lagi. Telang. 50 pound. 50 pound. Roti. Buah ni kena dengan abah. Abah dah hilang. Ni sayur-sayuran, sayur-sayuran je. Ni sayur-sayuran dan juga telur. Ni makanan ni. Habis dah? Sampai. Oh. Apa tak nak ibu beli apa? Kunyit. Kesian. Ni apa daerah? Kunyit. Siapa apa ni? Allah mu pedak. Balik tanam. Itulah balik tanam. Mana buah 66. Tu dah tengok. Ida suka. Buah 66. Macam mana jual ni? Tu ubi tanduk apa? Bukan dah. Oh, serai tak? Ni dah penghujung. Nasi satu, pulut dua. Ni ayam. Dua di mana kau ada orang tua dah tu. Kedua dah. Baru besar sayur ni aku belum. Okey, kami dah hantar dah barang satu trip. So kita pergi dekat depa. Sambil tu kita menikmati tengok kedai. Di kampung. Oh, cantik ah, baik. Best lah kat sini. Dia punya pekan dia tak besar sangat tau, kecil je. Lepas tu jalan tak tahu lah macam mana tak bila main kat sini lah. Jalan-jalan kat sini. Okay, best. Best. Beli apa dah? Agak beli apa dah? Nasi lemak semua, lepas tu beli lebai. Untuk makan dah ada lah. So ni target nak beli apa pula ni? Target lah. Tengok benda pergi. Bandar pula lah, bandar. Bandar lah.
Tengok bandar lah. Okay, sini ada Big C. Sate. Ini Big C dia jual juga. Big C pun masuk juga dalam pasar malam dia, nak pagi dia. So masih lagi jerit meriah. Ini junction utama lah kat kawasan ni. Dapat. Ikan jual macam mana, Dik? Ikan tekok berapa? Ikan berapa harga? Ha. Ini anak puluh. Oh. Ini 50. Oh. 40. Dua baring 30. Oh. Dua baring bawah 20. Oh. Weh, dok no. Naik gula dah tu dah. Atas tu. Ini 100 3 ekor. Oh. Nah, ikan dia. 3 ekor satu ke satu? 3 ekor. Tekok satu. So cute. I want it. So cute. So tadi kita side pada belah belakang. Lepas tu kita corner ke kiri. Yang tadi pada masa beli-beli barang banyak tadi belah kiri. Ni kita terus pula. So actually kat sini tak jumpa apa? Oh, tak tumpah. Very good. Makan elok-elok. Adik tepi motor. So dekat sini hujung-hujung sana tu macam barang bandel. Kat sini banyak pakaian lah. Lepas tu kat sini dia banyak kedai borong. Ni jenis apung balik. Apung balik. Tumpah. Ni apa? Oh, ni goreng-goreng. Ibu, ada nak. Apa nak muda? Ibu. Ibu. Ada nak ni sedap lagi juga. tapi habis. Okey, ada lagi nanti kita beli lagi. So, ni ibu-ibu nak beli pad thai. Ni 7E yang dekat tengah-tengah simpang tu. Okey, nanti kita makan dekat bilik. Lepas tu dekat sini ada kedai buah. Dan dekat belakang tu ada jual nasi ayam. So nasi ayam ada tu tadi beli, ambil lauk macam-macam. Ambil semua jenis lauk. Baru RM3. 30 kok, 30 kok. Cara murah. Dengan paru, dengan ayam. Oh, kena cakap baru boleh senyum Kena cakap baru boleh senyum. Gambar. Biskut ni, biskut brownies ni 5 baht. Jalan-jalan. Sekolah tutup. Sekolah tutup, cuti di Bali. Ya, Hindu. Cuti seminggu je. Cuti raya Hindu. Okey, setelah hampir rasanya 3 jam kot kami kat sini. Mai tadi pukul berapa mai tadi pukul 7. Sekarang pukul 11. Lebih kurang 3 jam. Ni beli barang separuh dah pergi hantar dekat kereta tadi. So kita bergerak balik ke bilik. Kami tunggu kat sini. Kedai abang ni. Tu dia lamanya.
Abah cakap terima kasih tumpang duduk depan kedai. Terima kasih. Banyak nak beli nak. Oh, seronok lah balik kampung. Balik kampung. Okey, terima kasih. Jadi tadi pergi hantar dah bawah. Hantar dah bawah, balik beli lagi. Penuh tangan. Okey. Kayu pun beli. Batang kayu pun beli. Batang kayu mau potong kayu. Okey, terima kasih. Jam. Oh, penuh bonek kereta tu. Oh, macam-macam. Ni tongkai kayu beli. Tu, tongkai kayu. Masya-Allah. Tuan Naira. Oh, beli Tuan juga. Ha. Jom. Tu dalam bah. Ha. Ni yang kita menu kita tadi apa pok mong apa tu tepung pulut tu. Ni dia buat ni. Ni apa yang kita boleh cuba untuk jual dekat Malaysia. Dia buat tepung pulut, dia apa tahu atas ni, lepas tu dia steam jadi kulit macam kulit kopiah. Lepas tu dia berhenti. Tak rasa lah. Dia bubur cabai dah sedap kak. Pedas. Tu mana-mana ni tengok dia Ni pedas tu. isi ayam. Oh, isi ayam. Kena TO jadi TO. Kak apa? Kak ya. Kak ya. Oh, sedap. Sedap. Asal. Ni. Ini untuk video je tau. Sebab kalau betul-betul saya tak makan pedas. Eleh. Enggak ah. Laku ni kalau jual ni. Enggak. Tengok depan rambang mata. Tengok angah-angah pembeli juga. Masya-Allah. Adira, tengok Adira. Naira, tengok Naira. Ya Allah, ya Tuhan. Ni bang, ni bang. Bagi diskaun sikit bang. Tengok. Tu bagi kat abang tu. Pi, Naira sini. Satu ada 40 baht. Ada Mana? kan. Ni 16 kau ni. Apa 14 kau pula ni? Tanya dah. Pelan bagi tunjuk. Pi ikut abang. Mana? Ayo, ada. Ni banyak, beli banyak ni. Kira semua sekali. Bagi pun. Boleh lah. Apalah tukar tadi. Ada. Ada kapal. Babe, dia ni taikun. Abang bagi diskaun sikit bang. Kerja besok saya kerja be. Nak balik dah tu, dia singgah lagi. Dia beli anak patung pula. Memang mai kat sini rambang mata lah. Macam-macam nak beli. Tu mesti murah tu. Mesti bawah daripada RM10. Kalau atas RM10 dia tak macam tu. Ini tengok cara pilih, tengok kilik seorang satu pun semua mesti bawah RM10. Tobatlah home lah. Confirm. Nanti kita tengok. Tu, mata bersinar tu. Tu dua dah. Masya-Allah. Tiga. Jadilah makcik. Oi makcik. Ni anak patung ni. Kau ambil kecil-kecil. Oh, sudah. Ni saat ni dah balik rumah nak letak dekat mana ni? Zapi. Abang kat ibu. Jadilah ibu. Banyak sangat tu ibu. Okey. Oh, pi lagi.
Lebih lagi. Tambah lagi tu ha, seorang lagi. Komplit. Oh. Dia kadang-kadang benda ni kan bukan pasal kita nak beli sangat tau, tapi dia macam terapi. Bila kita nak, kita dapat. Bila kita teringin, kita ambil. Sebenarnya benda-benda ni dia menjadikan kita punya satisfaction, kita punya perkembangan hormon dalam badan tu bagus. Itulah sebenarnya, bukan sebenarnya nak beli patung tu, tapi sebabkan boleh melayanlah perasaan. Nanti kita tanya mereka. So kami masih lagi di Pekanyaring. Setiap hari Sabtu akan ada nak di sini, dan dinasihatkan mai awal sebab best lah kat sini. Tadi kami bertolak dalam pukul saya rasa dalam pukul 8 ataupun 7. Pukul 8 lah, pukul 8. Sekarang ni dah pukul 11. 8, 9, 10, 11, masuk ke 12, 4 jam. 4 jam kami berjalan-jalan dekat Nat Yaring ni. Yang pertama sekali bila berjalan ni, dia brisk walk lah. Brisk walk. So kita jalan ni sebenarnya mengeluarkan peluh. Ini salah satu nak bagi kita rasa penyedak hati lah. Jadi bayangkan 4 jam. Kalau ikut fakta nutrisi ataupun fakta yang terbaru, untuk kurus ni, dia bukannya kena lari. Boleh juga lari tu, tapi sebenarnya cukup dengan brisk walk, dengan berjalan. Tapi syarat dia ialah dia kena lebih daripada setengah jam ataupun sejam. So kami 4 jam brisk walk, kira okey lah kan. Boleh makan lah kan. So cantik lah. So macam mana Izzah? Berapa harga tu? Beg tu yang sederhana, yang macam biasa-biasa tu RM4. Yang besar kan, RM4 guys. Yang tengok besar tu tu RM6. Allah, betul dah kata bawah RM10 punya. Kalau tak macam tu lah. Sebab apa, benda-benda yang macam ni dia macam bukannya nak guna sangat pun, tapi seronok-seronok beli kan. Tapi budak-budak dia pun suka jugalah main. Kalau macam tu nasib baik abah tak pi. Kalau abah pi perasan Habis semua. si abah borongnya. Sebab benda-benda macam ni kalau kita beli buh kat rumah kan, lepas tu spare bila ada sepupu sepapat mai, yang budak-budak mai kan, kita bagi sebagai hadiah. Best apa? Macam tu lah. Dia seronoknya budak ni. Studio. Hai, Masya Allah, Tabarakallah. Apa nak jadi ni? Abah. Takkan lah makcik. Kami ni. Tu dia 200 buku tu. Ada 20 lebih lah. 200 baht. 200 baht lah. Masya Allah. Ni abah ni, daripada tadi duk tengok kan. Duk tengok apa nama ibu duk pilih tu kan. Abah tengok telinga bercapang. Pasal apa? Oh, lain macam. Macam lepas kudung pegang sebelah kiri, pegang sebelah kanan. Beringgut meja. Jangan tengok hak yang apa? Hak pelanggan-pelanggan lain pun pasal pasal ibu lah. Aduh. Tadi orang hak menega tu sunyi lah tengok. Man tengok pun pakat berhenti tengok, pelik tengok ibu. Okey, kita singgah tengok kat sini ada jual apa? Jual ketam. Dia macam mana weh? Ketam je macam mana? Ha? 305. Ha ni? Sama. Oh, sama juga. Lembek rumah tengah. Oh. Lembek sikit. Isi kurang sikit lah ni no. Ini sudah. Apa tu? Oh. Ni game macam mana? Ha? Ni si pohon. Oh. Game macam mana ni? Ni satu lah 40 tu. Long lah. Ni boleh makan terus ni? Masak dah kan? Masak dah. Oh, dia kubur. Oh, boleh lah ni.
Ini buat apa lalu kan? Ni satu lah pek. Ni kalau beli ni buat apa halunya? Nak buat apa, masak apa halu? Nasi goreng boleh pak. Kalau katah nak katah? Kata boleh. Katah buat je nak bakar, kena masak dulu kah? Masak siap dah ni. Oh, boleh makan tu tak? Boleh makan. Ini apa ni? Oh, isi dia. Okey, ni berapa harga ni? Satu lah pek dulu pak. RM18. Ni telur. Telur. Telur dia pun katah saja juga. Ya. Berapa harga ni? Pak ni luas tu. Oh, nak ambil sikit boleh tak tu? Boleh. Boleh juga. Pak ni luas tu pak dulu. Ni. Pak ni yang ni Tu nak satu. Sedap. Lepas tu telur dia nak ambil tapi nak ambil sikit lah, nak asar lah. Telur. Ni ikan je macam mana? Ikan pak ni 150. Pak ni 1 buah. Dua malam. 3 hari 2 malam. Jalan je. Ha? Bang Ali. Tak ramai. Okey. Tak tahulah kami mai kemarin. Mai kemarin tu jalan tak ramai sangatlah. Ni cicah dia ke apa ni? Ni berapa harga? 35. Oh. Satu. Kita kapan hari ni Abah beli apa ni, isi tangan ketam. Wish. Isi tangan. Lepas tu ni apa tu? Macam tahu. Macam tahu sumbat. Pad Thai. Pad Thai. Ni baru depan dia orang ibu terus order. Lepas tu ni ada Tengok buah. besar ni sama sikit. Besar 2 jari tu. Besar mana buah tu? Besar. Upaya. Tak tahu. Ni isi ketam ni, ya Allah, masya-Allah, tabarakallah. Tu dia. Sos untuk ketam. Syek dah tu. Sos lah. Ya. Ni kena cicah ni. Tu guys. Buat rasa kan.